Allah. Oh. Sekarang ni. Oh. Kenapa? Awak ni. Macam manalah kambing ni boleh terlepas. Ucuk, kambingmu ni Ucuk. Kau ni buat aku terkejut je. Kambing ni menjinak sikit lah. Kau tambat kat pokok kat luar tu. Karang dia buat hal dalam ni, Karang. Tak masalahnya. Dia ikut saya, Pak De. Bila dia ikut, masalah untuk saya. Aku kata datang sini biar awal. Yang kamu datang tu lambat pasal apa? Kan berkemas hari ni. Ni. Kamu tambat elok, tambat belakang tu. Pish. Kau tengok. Apa ni? Dia dah buat sarkas pula sini. Ucuk, Ucuk. Pish. Kau bawa masuk ke dalam buat apa? Aku dah kata dia tak gigit. Biarlah dia duduk situ. Tak apalah tu dia. Tak masalahnya Majun. Jangan tak apa. Kau tak tahu ya. Ni, cara nak panggil kambing. Jangan. Kan dia suruh beli es krim kan? Tak apa. Kau tengok Muzaffar rajin. Daripada tadi tak berhenti pun buat kerja. Macam itulah. Alah, pihak awak janganlah puji saya sangat. Awak tu apa kurangnya? Dah lah cun, cantik, baik apa tu. Siapa dapat dia untung. Ya, betul. Untung kau nak puji-puji dia boleh. Tapi kau jangan nak selang pula aku. Pak De. Budak baru masuk kampung. Tunjuk baik. Tunggu lama sikit jahat ni. Alah. Kau fitnah orang je kau Bukan ni. fitnah. Kejap Pak De. Kau kalau mak atas kapet. Mana ada orang muak atas kapet? Dia siap vacuum sampai pintu tau. Kita ni kalau handsome dapur tapi jangan bengong. Tolonglah, aduh. Pelik sangat ni, Pak De. Biarlah dia rajin. Pak Kodi ada Pak Kodi? Tak tahulah. Yang kau ni dengki sangat dengan dia tu kenapa? Bukan dengki. Ni dah aku buat semua. Semua dia buat lah. Rajin lah. Iyalah. Kau tengok dia tu. Kau tengok. Tak Berabuk tu berabuk. Pelik sangat ni Pak Ding. Ada memang itu. Pak Ding, telefon Pak Kodi. Ya. Bawa lah air kopi-kopi ke. Panjang umur. Bila aku jegi apa faham? Bila aku jegi apa faham? What's wrong? Aku tahu kedai aku open air. Orang boleh keluar masuk suka hati, sahabat ke, kawan-kawan ke apa. Aku punya blender. Sabar tu. Aku punya blender. Siapa ambil tak kerti hantar balik? Siapa ambil blender aku? Aku nak berniaga, aku nak masak. Tak, kau ni kenapa? Orang suruh datang kemas apa balai raya ni, kau lambat datang. Lepas tu datang nak marah-marah. Dah kenapa? Kamu tak tahu perasaan aku. Perasaan kau aku nak tahu pula. Blender tu baru. Ada siapa-siapa nak naik RM2 sekali pusing. Saya tahu dah siapa yang ambil. Dah. Benda tu Pak Kodi. Tak nampak aku tengah hin ni. Aduh, kau ni jangan pecah rahsia boleh. Jangan nak pecah rahsia. Tak ada Pak Ding. Dia ni mulut bawah sangat. Pak Kodi, kita gentleman bicaralah. Saya bukan nak curi blender. Cerita dia, saya nak buat kuih akok. Jadi saya nak Pak Bulan bagi saya tak ada blender. Saya pergi kedai Pak Kodi tak ada. Saya ambil lah blender dulu. Pak ni lah. Apa ada hang? Dia ni kan ni. Dah. Minta maaf lah. Saya nak. Saya minta maaf. Saya nak bagi honest je. Saya nak bagi tahu je siapa yang ambil itu je. Bukan saya kata saya tuduh. Ni, aku tak kisah. Tapi pandai ambil, pandai hantar balik. Yalah nanti saya hantar. Pak Kodi takkan benda macam ni pun sanggup kita nak berputus silaturahim. Kita kena kenal lama Pak Kodi. Saya minta maaf nanti saya hantar lah balik. Aku nak pergi berniaga. Dah ikut ni atau apa? Kita apa saya pergi ambil blender saya hantar dengan Pak Kodi. Jom. Pergi. Ni, nasi lemak nak tubik belaka. Nasi lemak nak tubik belaka. Wah, bawa sini semua tubik-tubik kat sini. Ni, nasib baiklah Abijan, hang ada Abijan. Salman pula tiba-tiba last minute malam tadi dia kata Pak Kodi tak dapat mai sebab dia ada kursus kawat. Aduh. Kawat. Dia masuk kawan. Oh gila hang diteror. Pak Kodi patut bersyukur tau saya bantu Pak Kodi. Sekurang-kurangnya kedai Pak Kodi ada nampak hipster. Bila adanya pelayan macam saya, betul tak? Hang tak pasal aku punya sanggui macam ni. Hipster. Tinggi je kan? Tinggi. Hipster. Tapi nak tanya lama dah dengan Pak Kodi ni, tepi yang ubah, atas hitam. Ini hamster. Hang bisa mau kerja. Terima kasih Bijan. Lega aku hang ada.
Susun elok sikit botol kicap apa semua nasi lemak. Ni sini sepatutnya bukan dekat 6 ni. Apa tu? Ni mau 12. Sini 12 situ 4. Apa sini 12 situ, Pak? Sebab sini biasa orang puak kat sini. Bagus. Penat. Kau tahulah balai raya tu bukannya ni umur-umur macam ni pula. Ni Kodi. Ha. Air. Air apa? Ha? Pak Den, order dengan saya buat air. Air gapo? Air gapo? Cuk, air gapo? Tarik lah. Tarik Boleh lah dua. Tarik dua, tarik hipster Penat, sakit pinggang aku ni. Penat-penat bukan buat apa pun. Nengok je angkat sekotak 2 je. Hei, kau ingat tak berat kau kotak tu? Apa-apa pun hari ni, apa kata Pak Den dan juga Ucup cuba menu baru di kedai Pak Kodi. Idea saya. Apa dia? Bergedil, gelama, ikan masin. MS style. Macam ni umur aku dah. Muda, tua, balik muda, tua balik. Tak pernah umur aku makan bergedil ikan gelama masin ni. Tak niat. Kenapa satu je air Ucupnya mana? Sabar, tadi kau dah tertarik, saya tarik satu dulu. Tak cukup tangan nak buat 2. Kita orang menega. Kena kreatif. Kena kreatif. Berapa takkan nak masak kicap sama tomat kan. Mesti macam-macam kita kena buat. Kalau kreatif pun jangan kreatif sangat. Sampai tak boleh makan. Cubalah tengok. Saya pun rasa boring yang kerja buat air satu. Tengok ais. Tak sanggup. Dia buat air. Tak sanggup sebenarnya. Tak sanggup tapi tak apalah. Biasa Salman cuti. Saya dah kena tolong. Aku nasib baik kau tu aku boleh minum air kan dia buat aku tak minum. Mana nak kesayangan kamu siapa? Yang kau cakap reverse tu apa? Balik. Selamat datang ke warung Pak Kodi. Tak payah nak ucap selamat datang. Kau tahulah orang nak datang. Macam mana Pak Kodi saya pelayan baru di marah-marah. Dia tak kenal. Han tak pakai apron. Dia lupa pakai apron. Pak Din. Saya rasa ni orang baru ni sebab tak pernah tengok pun muka dia. Kalau nak mengumpat jangan cakap kuat-kuat aku dengar. Betul nampak bang. Saya cakap abang ni orang baru sebab tak pernah nampak. Pakcik, Ya saya encik. bagi saya teh tarik satu. Boleh? Tarik panjang-panjang. Dia tarik panjang-panjang. Sahabat? Teh ais kat bawah. Ais kat bawah. Okey, jumpa kat pejabat kita bincang. Ali, makan tak? Ais kat bawah. Kau kelakar punya makan tak apa. Ni ada makan kat sini, saya makan kat sini. Apa benda ada kalau ada makanan pun? Mi goreng. Tak sedap, tak apa. Ni, Tak terah lagi mana tahu tak sedap terah dulu. Boleh lah mi goreng. Mi goreng. Nak kena buat. ni anak Seman ni kan? Anak Seman takkanlah kau orang tak kenal. Oh, ada Seman? Anak Seman sebab dalam kampung ni kan ramai orang kadang-kadang aku pun tak apa nak ingat. Saya anak Seman, saya anak Seman. Dia anak Seman yang belah tu baru Pegeda. Dia. Anak Seman. Seman. Ni Along ke? Along. Along anak Seman kan? Along. Lain betul dah rupanya Long. Dulu gemuk, sekarang kurus. Dulu muka elok je. Sekarang kenapa berparut-parut? Kerja kilang parut kelapa ke apa? Saya bawa balik mancing ikan patin. Oh. Terlepas dia punya mata kali serap sangkut. Tapi bukan sini. Sini. Ini masa saya cabut tu. Oh. Masa saya cabut tu saya sangkut ke sini. Sebab macam tak balance lah sebelah kanan je dia. Kalau datang macam gini, janganlah pakai ki hitam. Patut biar ada ki yang colour sikit. Tenggelam ki tu. Tadi minta mi goreng. Pakai ki hitam. Mi goreng apa warna biru? Mi goreng warna biru. Telur ayam pun dengan kulit-kulit bagi. Itu pecah sendiri. Saya cuba lah. Mustafa tak datang pun dengan PA. Mananya Mustafa? Mustafa tu siapa? Mustafa tu ada orang baru hijrah kampung ni. Mustafa. Mana dia? Mana Mustafa tu? Tadi ada dekat Balai Raya. Oh, Balai Raya. Dia berkemas tadi. Hari ni ada gotong royong Balai Raya. Betul royong. Tiba-tiba dah kenyang pula rasa perut ni. Oh ya? Apa tadi? Mi goreng warna biru. Telur rebus dengan kulit-kulit 2. Ni, Pak Kodi. Buka sempat letak sudu je tak makan lagi. Tak, Pak Kodi, tak apalah biar nanti Sekali. aku Okey, hang kira. makan Tak, aku kira nanti kemudian. Ni, kalau nak balik, sampai salam kat kat Seman. Seman. Baik, saya. Nanti saya pelanggan baru, saya akan bagi tolong satu. Okey. Dua orang Dua orang Saya bagi tolong satu. Saya ni ganas tau. Kalau pegang bunga mangga, binatang pun ketawakan saya. Memang konsep kedai saya tu. Cantik. Ambil, bawa balik. Ambil, bawa balik. Kau ni cakap aku tak nak ikut. Jalan. Masuk Pandai. neraka apa? Pandai dia pilih benda yang nak bawa balik, benda yang boleh terangkan dia.